Simpan emas bertahun-tahun, tapi masih lagi 0.2 gram. Jangan risau, bukan anda seorang saja. Ramai orang yang ada akaun Emasget. Dah bertahun-tahun simpan, tapi gram masih lagi tak naik-naik. Kenapa benda ini berlaku? Jawapan dia mudah. Sebab tidak ada ilmu dan tidak ada bimbingan. Macam kita belajar memandu, kalau tak ada cikgu, tak ke mana juga kita. Dalam tim kami G100, ilmu dan bimbingan ini memang tersedia. Ada e-book percuma, buku wang emas, video TikTok dan paling best, boleh join live sharing daripada dealer-dealer lain yang dah terbukti berjaya. Bila ada ilmu, barulah kita akan konsisten menabung. Bila ada matlamat, barulah kita serius nak capai. Contohnya, nak kahwin, nak pergi haji, nak beli rumah pertama, semua ini perlukan simpanan yang kukuh. Dan simpanan emas boleh jadi jalan yang paling stabil untuk anda capai impian. Kalau anda baru bermula, cari ilmu dahulu. Baca buku, join live dan berada dalam circle yang betul. Bila mindset anda dah berubah, simpanan emas pun akan berkembang. Bukan lagi sekadar 0.2 gram, tapi insya-Allah boleh capai 20 gram, 50 gram, bahkan 100 gram emas. Semoga perkongsian saya ini memberikan manfaat dan jemput follow saya untuk info lanjut tentang emas.